Masa tu, saya lari sambil peluk awak sepanjang jalan dan keluar ikut pintu belakang hospital. Bila nampak awak ada depan mata saya sekarang, saya rasa berbaloi usaha saya selamatkan awak dulu. Makcik tahu, makciklah sebab saya masih hidup. Saya takkan dapat balas balik kebaikan makcik dalam hidup saya. Asalkan awak hidup pun dah cukup. Awak hidup pun dah cukup. Satu lagi, boleh tak saya nak minta tolong makcik? Masa tu, orang yang suruh doktor, yang suruh makcik serahkan saya, dia perempuan ni ke? Betul. Inilah perempuan kejam tu. Sampai mati pun saya takkan lupa muka dia ni. Chin Wan Murong, kau rupanya. Pada masa tu, mereka buru saya bersungguh-sungguh. Saya pun tak ada pilihan. Saya hantar awak ke rumah anak yatim. Awak berdua ni kena hati-hati. Awak faham tak? Ubat yang Fiona ambil tu, nama awak ada dalam senarai pembelian. Tarikh, kumpulan, akaun, semuanya dekat sini. Awak memang tahu dari awal yang awak makan tu bukan suplemen, tapi racun. Kematian Fiona tu awal sikit daripada kematian awak. Biar saya teka. Mesti Chin Wan Wong janji yang kalau awak tanggung dulu, nanti dia akan tolong lepaskan awak. Jangan lembab sangat. Kalau awak mengaku hari ni, awak cuma jadi kambing hitam. Buat apa dia selamatkan awak? Kau tak payahlah nak cucuk jarum pula. Aku memang tahu sangat apa niat kau tu. Aku takkan cakap apa-apa.